Ramai yang tanya pada Putri, macam mana kita nak keluarkan emas daripada akaun Emascap kepada emas Goldbar dan Dina macam ni? Kalau tuan-puan nak tahu, tonton video ni sampai habis dan save untuk rujukan. Yang pertama sekali, tuan-puan kena pastikan grade emas tuan-puan dalam akaun Emascap adalah mencukupi dengan grade emas yang tuan-puan nak keluarkan. Yang kedua, bayar Gold Premium. Gold Premium adalah upah penghasilan emas. Yang ketiga, jika berat emas 21.25 gram ke bawah, maka emas tersebut akan dikenakan shipping free. Emas akan dipos ke alamat rumah tuan-puan secara berinsurans. Kalau emas tu lebih daripada 21.25 gram, maka tuan-puan kena buat appointment di dalam sistem, pilihlah cawangan, tarikh dan juga masa. Untuk appointment, tak ada sebarang charge dikenakan. Sebagai contoh, katakanlah kalau kita nak keluarkan emas daripada akaun Emascap sebanyak 5 dinar. 5 dinar adalah 21.25. So, kita kena make sure dalam akaun Emascap kita ada 21.25 gram. Bila kita akan postage secara berinsurans, Gold Premium untuk 5 dinar adalah RM20, manakala shipping fee adalah RM25. Jadi in total yang tuan-puan akan keluarkan adalah RM45 sahaja untuk dapatkan item 5 dinar ni dan dipost secara berinsurans ke alamat rumah tuan-puan. Jelas kan? Mudah je simpan emas. Kalau tuan-puan berminat nak mulakan simpanan emas, boleh follow Putri Emas rapat-rapat. Dan bagi tuan-puan yang belum lagi ada akaun Emascap, boleh rujuk pin video di bahagian bio untuk mulakan langkah pertama. Ingat Mas, ingat Putri. Bye!